Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mat Rizki. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ni saya dalam perjalanan nak ke Dewan MBMB Taming Sari. InsyaAllah hari ni saya diberi amanah untuk membuat persiapan PA sistem. Kalau nak tengok, kalau dalam kereta dah selesai lah persiapan untuk Dewan. Sekejap lagi Kang, saya akan persiapan di Dewan pula. Menjadi DJ dan seterusnya mengecarakan sebuah majlis Walimatul Urus. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum sampai ke lokasi seperti biasa, saya akan mulakan perjalanan dengan membaca bismillah dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan, memberikan keselamatan sepanjang perjalanan dan menjadikan setiap tugasan yang dilakukan sebagai satu ibadah. Jadi buat sahabat-sahabat DJ sekalian, ramai orang melihat kita hanya memegang mikrofon sahaja, memasang lagu dan membuat pengumuman, tetapi hakikatnya tugas seorang DJ majlis jauh lebih besar daripada itu. Kitalah yang menceriakan suasana, menyusun perjalanan majlis, menjaga adab, menjaga adab percakapan, khususnya menghormati tetamu dan memastikan majlis berjalan dengan tenang serta penuh keberkatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah mikrofon untuk menyampaikan perkara yang baik. Pilihlah kata-kata yang sopan, lembut dan memberi manfaat. Semoga setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut kita menjadi saham pahala, bukan sebaliknya. Buat rakan-rakan YouTube dan semua yang mengikuti perjalanan saya, terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan. Semoga perkongsian ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi inspirasi kepada sesiapa yang ingin menceburi bidang pengecaraan majlis, DJ Islamik dan pengurusan acara. Doakan saya sentiasa istiqamah dalam menyampaikan perkara yang baik, menjaga amanah setiap majlis dan terus belajar menjadi insan yang lebih baik daripada hari semalam. Majlis perkahwinan bukan sekadar sebuah kenduri tuan-tuan. Ia adalah penyatuan dua hati, dua keluarga dan permulaan sebuah kehidupan yang baru. Semoga setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga dikurniakan mawaddah, rahmah dan sakinah hingga ke syurga. Ada pantun untuk penonton semua. Pagi indah mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Datang kenduri eratkan diri, semoga bahagia hingga ke taman syurga idaman. Bunga melati harum baunya, disiram embun di waktu pagi. Jagalah hati, jagalah tutur katanya, moga hidup diberkati setiap hari. Dan untuk diri saya, ya Allah, jadikanlah lidah ini sentiasa menyebut perkara yang baik. Jadikan mikrofon yang aku pegang ni sebagai wasilah menyebarkan adab, kasih sayang dan kegembiraan. Hindarkan aku daripada sifat riak, ujub dan lalai ketika menjalankan amanah. Jadi buat semua yang sedang menonton, jika hari ini kalian masih mempunyai ibu dan ayah, hargailah mereka. Jika masih mempunyai pasangan, sayangilah mereka. Jika masih mempunyai sahabat, jagalah silaturahim kerana kehidupan ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian. Akhir sekali, doakan semoga majlis pada hari ini berjalan dengan lancar, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan dari awal hingga selesai. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan suasana di Dewan MBMB, iaitu MBMB Taming Sari, proses setup PA sistem, persiapan DJ dan kemeriahan majlis pada hari ini. Saya Mat Rizki, suara dan wajahku di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.